Masya Allah, tempat apa ni? Kau bayangkan tengah-tengah tu air terjun, keliling dia semua bandar pekan yang lama. Memang cantik gila-gila lah. Kat sekeliling kawasan ni ada banyak tangga-tangga misteri yang kita boleh explore sendiri. Masuk kat tempat-tempat yang lagi epic kalau nak ambil gambar. Boy. Ini memang betul-betul aku tak expect lah. Ada bandar dekat sekeliling air terjun. Memang macam bukan dunia betul lah. Kau bayangkan 2000 tahun dulu, ada penempatan orang dulu duduk kat kawasan ni. Macam mana dia bina kampung ni dekat kawasan ni. Berbukit bukau, tepi sungai, tasik ni. Can try? Saya. Kat sini ada banyak ada jual makan-makan apa semua, air buah kita boleh cari. Kalau lah kita dapat makan ni, tak boleh. Dia tak halal lah mostly. So bahaya walaupun nampak macam nasi goreng biasa, tapi kadang-kadang dia pakai lard dalam tu. And then ada minyak-minyak yang apa tak tahu. So better bawa guide. Hormon puyau. Kat bawah ni kita boleh experience kawasan ni, naik boat sekitar sungai ni. Serius epic gila. Ni atas gunung tapi ada sungai macam ni. Kita boleh tengok air terjun tu daripada bawah. Dia pakai dia macam ni. Macam tu kan? And done. Pelik sangat dia punya life vest. Yang penting kepala je. Macam tu. Kepala terapung lah. Benda tu ni. Siapalah design benda macam ni. Feri ni akan ambil kita daripada seberang sungai sana ke seberang sungai sini untuk kita pergi ke bas terus. So kita tak payah nak jalan kaki jauh. Kita naik feri ni dalam 5 minit sampai ke seberang sini. Tapi best lah experience dia. Dia tenang je rasa. Kita dapat tengok pemandangan daripada bawah ni. Nak tengok full story, search je channel Fikri Zamri.